Molek kembali bersama aku lagi. Oh ya, untuk hari ini gantikan aku. Siapa lagi kalau bukan edisi broken ni? Hahaha. Halo tempe ayam. Oh ya, malam kan saya scroll sebentar. Lepas tu saya jumpa kumpulan para emoji yang sedang main masturbasi. Puas. Ya puas. Kau tak rasa seram Bila boleh cakap aktif mengamuk babak pasal animasi ni. Sebab animasi sekarang ni tak betul dah. Eye contactnya berujung ke zina. Boyo lah. Siapa yang mulakan ni tu? Siapa? Aku tak tahulah. Budak ni belajar dari mana buat babak kokek ni? Dari mana ni? Aku juga terperanjat sekali terkejut. Dari mana dia belajar babak macam ni? Tahun aku baru remaja dengan dewasa je berani buat. Tapi ni budak-budak. Ni budak-budak. Apa kebinatangnya ni? Macam mana dia boleh buat macam tu Abah-abah, kakak, mak dengan ayah, atuk nenek, ratu raja, menteri rakyat segala macam. Mak dengan ayah tu macam mana Belajar animasi boleh. Tapi kalau dah gini gaya, itu bukan belajar animasi. Itu belajar kongkek nantang. Serius lah. Itu animasi atau apa Aku tak faham lah. Nak promosikan video Blue Gang ni. Ya Allah. Macam-macam budak aku tengok sekarang ni. Ni aku nak pesan ni. YouTube, tolong kau take down video animasi Magic Sabah Bluetooth sekarang juga. Aku dah muak. Buat YouTuber ni terima kasih ya. Korang kritikkan sekali. Kita berdua nasib sama. Sedang mencuba mengingatkan budak-budak yang buat animasi sampah tersebut. Dan sekarang saya dah jumpa sarang dia. Dan kau tahu tak isi dia apa? Buset dah. Main colok-colok dah. Kedatangnya main colok-colok. Bogel apa ni? Kok ya tak ya kot? Tolonglah YouTube, TikTok atau platform lainnya. Alah dekat zaman ni, saya dah make sure dah. Budak-budak ni mesti straight je. Masuk neraka sebab buat animasi kongkikan sampah macam tu. Aduh, hai. Satu pesan untukku. Yakni, buat adik-adik kat luar sana, tolong buat animasi betul-betul elok. Tak main kongkek dinner, tak LGBT. Dan kalau tu tak main seks lagi, buat mak dengan ayah bila nak ada bakat. Terutama sekali bidang animasi ni kan. Kalau ajar buat animasi elok. Dan juga kalau adik buat animasi elok-elok. Jangan main kongkek-kongkek macam tu lagi. Kata takut Tuhan. Tapi kenapa buat animasi macam kongkek kan ni? Pesanku ya, jangan buat lagi. Terima kasih.